Wih, sana pula malam. Mampai ah. Siapa kat sini? Gila dah. Yo, steamer. Wih, bag memang kena betul. Bag kena double strike kan. Memang mantap ah. Hebat. Duduk elok lah. Tengok bag sampai tujuh besar weh. Ui, mendekan guys. Tapi drag tak ada orang bisa lah. Dia macam tuan dia juga. Ui. Kurau. Oh. Cantik yo, kita tunggu ni, kita tunggu yo. Memang mantap. Guys, mantap guys. Saya tadi cakap. Saya hello ni. Makin tau. Besar. Ui. Teruk kan ni? Hello. Ui, saya hello ni. Ui. Itu kita dengar. Ayo membelah yuk. Meh. Lambung. Alamak, dua sekali guys. Baru-baru mantap. Ubah tempat gasak tu oi. Ni. Ya. Damn it, malah guys. Saya elok guys. Saya elok pun kita rekam kan no. Kena bisikan cintamu dirantai digelangi rindu. Ni pasal apa? Hah? Ui. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Terima kasih Allah. Berapa? 50 ekor, 50 ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir kerana support Syam urut kaki padu-padu mantap. Okey, awak semua memang terbaik. So hari ni berapa bulan ni? Berapa bulan? 10 bulan? 5. Okey. So hari ni kita ada trip di Kuala Gula. Alhamdulillah. Hari ni sihat. Allah bagi rezeki kita turun hari ni. Kerja mana mau ya. Mari dah macam. Okey, kita tengok sama player dah, mari. Ini orang memang betul-betul hardcore lah. Dia fighter lah. Betul lah Aiman. Ajak on. Ajak mesti sampai biar. Mesti sampai. Ada sikit apa ucapan apa kata-kata apa untuk player baru? Player baru kita semua mula di bawah Ya. Nanti ada lah tu pengalaman yang kita akan dapat betul dekat bawah ni. Ya. Itu je lah. Ya. Semoga gasak. Semoga gasak guys. Okey, jom kita tengok siapa player lagi. Siapa dia dah? Saya turun selalu 3 lah. 3 sedap terus. Siapa ni Weh, ini kalau terung lah. Sesat balik. Weh, berapa tahun dia tak turun? 2 tahun tu. 2 tahun dia tak turun. Kelalah lah pergi turun kena gasak. Oh. Keburukan. Naik aje lah. Ada padu? Mantap. Okey, jom kita tengok. Tekong saya tak sihat ni guys. Mungkin sebab dia kena cuaca panas apa semua. So Tekong demam tengok. Oh, saya tahu. Dia demam, dia tak sihat guys. Tapi itulah, kita ni nak cari rezeki. Kau tahu? Okey. Kita berjanji, kita orang kata dapat macam mana lah. InsyaAllah kita ikhtiar lah macam mana pun. Kadang-kadang kita perjalanan rezeki kita tak tentu loh. Tapi dia cerita depa duk kata ikan kurau duk ada lagi daripada bulan lepas loh. Oh, ada. Ha? Ada lagi ah? Okey. Jom kita pergi cari tengok macam mana loh. Kita Cari dah. jom. Tekong tak sihat guys. Tak sihat apa. Sangat tuan. Okey guys. Jom kita cari belanak. Jom. Cari belanak. Aduh padu. Oh dia guys. Demam pun ada ke belanak ni? Ha? Dia tu punya tekan minyak. Ya jaga tu. Rok. Jaga rok. Adakah belanak ni orang demam ni? Wih. Orang demam pun gasak tu sampai pulih dia pulih. Tahu dia guys. Apa tengok orang demam je lo. Jom boleh pergi lah. Boleh pergi dah tu. Tahu dia. Rokio. Keturunan semua ada. Saya lo. Komel memang terbaik lah. Kau memang padu guys.
Tahu tak tu? Aduh. Aduh, I tahu. Malu. Punyok. Orang besar je pasal. Orang besar, ada orang besar. Kami bukan apa sebab ada tadi depa tu nak apa tak nak jalan, depa tak tolong kami. Jalan lebih. Time baca boleh je lah. Time tak tengok. Sorry lah. Berapa kali tembak tengok? 2 saja. 2 saja guys. Yang ni tembak merapu je ni. Tembak merapu kena banyak. Jom. Tengok sekarang berapa jam guys? 8-9 minit. Oh, cuaca elok oh, nampak cuaca elok alhamdulillah. Pergi tengok app pun memang cuaca elok. Tapi dekat ujung-ujung tu waktu nak balik, mungkin hujan sikit renjai-renjai. Jom guys. Padu-padu apa? Mantap. Betul anja? Belanak Kami bagi belanak tadi. Ya, kami main hantar dah. Tadi hampa kata kami pakai banyak sangat belanak dak. Kami main hantar kat depa. Jom guys, padu-padu. Okay guys, kita dah sampai Sangkal Air Bertambah. Mudah-mudahan hari ni ada rezeki kita insyaAllah. Rezeki saya, rezeki sahabat-sahabat saya dan juga rezeki kawan-kawan untuk melihat kan. Doa-doakan insyaAllah. Aiman tak lihat. Dia sekarang pukul apa dah? Dia pergi jalan 8.38 guys. Mudah-mudahan mau rezeki hari ni dah. Jangan lupa subscribe Padu-padu. Okay guys, ini satu lagi saya punya setup. Ini saya beli kat TCE tau, nombor 18. Buku belanak, batu-batu tak tahu ada berapa ni. Kecil lah batu pun. Tengok sana tu. Tukang satu. Satu. Yang ni saya nak buat teknik gantung tau. Dia kena buat gantung tau. Kadang yang duk makan ni sedangin GT dia suka main setengah ayak kan. Ikut ini ayak ni mati ni sebenarnya. Nampak macam ni kan, tapi sebenarnya berangin. Sekarang ni berangin sikit. Lepas agak gok, jangan lepas dalam sangat, setengah air. Setengah air kita macam mana nak agak. Kira agak lah no, dalam 3 depom, 4 depom tu lah lebih kurang. Agak lah ayak tu. Tapi batu ladung ni kena ikut ayak gok. Ayak tu kadang laju, dah batu besar sikit lah. Check drag tu. Jom guys. Setup nombor 2 lah. Jom guys. Okay guys, yang ni kita buat pelampung. So saya pakai udang besar sikit. Ni udang kolam. Batu nombor 6 saya punya style lah. Ni pelampung Pokemon RM3.5. Okay. So yang ni sebenarnya panjang dia 2 depor tau. Nampak macam pendek tu, tapi dia 2 depor. Sini nampak ni dia punya apa, stopper ni. Ni. So nanti pelampung tu dia akan stop dekat situ. So ikut kepanjangan ada boleh adjust. Ada boleh adjust. Dia boleh adjust. Boleh adjustment kawan. Jom. Tengok. Try tengok. Dah tahu.
Kita kena cuba set macam-macam teknik kan. Kadang ikan tu ada kat atas, kadang ada kat bawah kan. Kadang-kadang atas pokok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni berani ni. Ayak tu sebenarnya tak berlaju kan. Dia memang yang tak jalan kan. Lagi dia beralih lagi belai. Jom lah padu-padu. Okay guys, ni teknik saya yang terakhir. Saya guna teknik layang kan. Saya guna teknik layang kan. Kita bubur tengok. Tak payah pakai batu. Tak ada batu, pin terus kan. Kita lepas tengok. Mana tahu sangkut kat apek tu lagi. Tipu pengantin cakap. Jom. Lepas lah. Lepas dalam-dalam macam mana. Masa yakin macam mana lepas. Sebab dia kalau lepas dalam dia duduk atas. Jadi senang kena pukat-pukat belah atas ni. Pukat ni bawah tu dia ada batu. Dia ada batu. Batu tu yang dia jadi sangkut tu. Bat. Bat belah. Bat belah. Okey, jom kan. Apa-apa kita update. Baru mantap. Guys, Hemi dah balas. Tak sampai berapa minit balas dah. Ikan apa tu? Udang bubu guys. Ui, bondekan guys. Tapi drag tak ada lah. Bismillah. Dia macam tuan dia juga. Ui. Kurau. Tekong boleh tekong. Hoi, kalau macam ni bunyi drag kuat lah. Pokemon lah. Tak bubui ke drag. Tu guys. Awal Ui, tak. kurau guys. Dia macam hari tu, repeat hari tu guys. Macam bulan lepas guys. Memang pandai dia ni. Demam-demam pun dia gesok juga kawan tu. Kurau. Baru-baru. Mantap. Jom kita review ikan. Bat. Tunjuk. Bat dah kena tadi. Tu sikit je guys tu. Biar. Masuk ke lorong apa dah tu. Saya tengok ikan. Bukan aja tu. Sabar, dah marah. Dah sakit. Tunjuk ikan tengok. Ya. Tu. Ni ikan pun macam senangin. Purau guys. Tengok hitam. Memang terbaik. Demam-demam pun gesok guys. So tak ada. Jom guys. Mantap. Dia tarik sikit. Dia akan sangkut. Allah, terlepas. Aduh. Saiz tu. Ui, putui. 80 MB guys, putui guys. Pokemon. Serius ah. Gasak guys. Apa tu? Ikan apa tu? Cina. Wah. Saya teka. Ya. Umpan nasi lemak. Pasal mak udang. Udah. Mantap tengok. Demam pun gasak oh. Weh tu. Bat depan sikit bat. Jom kita makan. Aduh, tak ada guys. Jom. Oh, bagasak guys. On drive sikit, saja belanja. Ya apa? Mantap bak lesen. Weh, kurang. Pujuk. Tekong buat video kan. Terbaik abad. Mana tengok. Ada video ah? Ada. Okey, Bat berjaya on video sebab ikan dia santai. Tu tengok. Review. Ikan apa ni ah? Ikan apa? Pakai umpan apa? Udang. Udang apa? Udang bubu. Memang mantap abad.
Dia kenal ah. Dia kena dia senang. Padu-padu. Mantap. Mantap. Padu mantap jangan. Tak abad. Lagi guys. Dia selok. Bat jaga bat. Turun sikit bat. Pelan-pelan selok. Pandai bat mengai. Bat bawah ni bat. Dia selok ni. Yang ni selok ni. Mantap bat. Wih, jaga. Selok ni. 5 kilo. Besar. Lima padu abad. Okey ya. Okey. Padu. Mantap. Ambil. Ada. Wih, selok guys. 2 kilo dah. Yun. Aku dah cakap Yun. Ya, aku dah kata kurang Yun. Yang itu macam. Kan? Dia kenal Tengok guys. Tengok owner. Selok guys. Memang mantap kan. Pakai apa ni? Udang. Betul mah. Udang apa ni? Udah Apa tu? Tak tahulah ni ikan apa ni. Saya tak kenal lah ikan apa. Ramsay hitam ikan dia kotor lah. Kotor lah ikan dia tak bersih lah. Aduh. Padu. mantap. Kau apa guys? Kau 10 guys. Baik. Kami dorang jadi gila. Guys, bat malah lagi guys. Nombor 3. Weh, jaga. Main drag sikit buka drag. Ui, saiz. Mampu ya. Selok ni. Ada lagi besar guys. Memang pandai pengai lah ini orang. Udah berbui guys. Selok ya ni memang padu. Terbaik abad. Macam buka belakang. Buka belakang macam tu. Selok memang mantap lah. Tunjuk guys. Bola gula tekor Himi guys. 4 kilo. 4 kilo tak lari lah. 4 kilo mah. Memang mantap lah. Obat. Duduk dulu bat. Tengok bat sampai duduk. Tunjuk besar weh. Besar weh. Gila. Bat. Wow, jadi kena timbang guys. Memang mantap weh. Gila besar. Gila berapa besar weh. Besar weh. Jadi rekod weh. Gila. Bat benda macam kau bat. Kena timbang ni guys. Tengok. Besar weh. Serius kak. Gila. Tengok kaki tu. Dia. Dah berapa tong ni bat? Besar guys. Apa tengok. Pakai udang apa ni? Udang bubu guys. Tadi besar ni lagi besar. Gila. Dia pakai bong. Memang padu guys. Tekor heavy kola gula guys. Tengok owner. Padu mantap. Owner okey owner. Oi, memang karan. Tengok polo. Terbaik lah. Tak sampai 5 minit Padu. Mantap. Jom lah. Kita nak timbang guys. Berapa kilo ikan bat ni. Bat sini sikit bat. Tak nampak gelap bat. Sini bat. Okey bat. Belum. Tak bawah. Lagi perlu belayak oi. Mampu. Dia guys. Berapa kilo? Kilo je. Bergoyang-goyang. 3.4 dah. 3.4. Goyang weh.
lebih. Sekejap. Sekejap. Goyang. Mana ni? Lampu. Lampu. $3.7. Saya kita timbang lain pula. 3 berapa? 3.7. Oh, betul bisa. 3.7 guys. Dia tak percaya ke? Jom. Okay guys, saya sebenarnya pernah kerja bahagian farmasi. Tu. Nampak ni? Kalau awak down Nak mati. boleh guna pump ini. Saya dah tahu. Ni ubat tak sakit. Ini ikut macam bukan mabuk. Kumpau. Kumpau boleh pakai. Ni cerit birit. Ini awak tahulah. Tu. Panadol Active 5. Padu-padu mantap. Jom kan. Power nombor 2 sangat nombor 2. Nombor tu. Ni padu-padu mantap. Jom kan. Guys, Abby Palai Pelampung mantap. Pakai apa kawan? Bidang. Tengok dan luar sampai bidang. Tu dia guys. Padu-padu. Weh, sat lah. Dia baru parking lah. Sampai 5 minit. Dia makan atas guys. Pelampung. Jom. Mantap. Baik, ambil sat ni. Rock cepat. Ui. Please. Guys. Mantap guys. Saya tali cakap. Dia kosong. Sabar. Sikit. Alhamdulillah. Matilah Yun. Saya guys. Tu dia mau neken. Mantap tengok Albi. Baik. Tu pasal apa tengok belah sana. Ui, saya ui. Pakai Ui. Dia. Serius. Double strike guys. Ui, serius. Apa ni? Aduh, duduk buat kalut lah. Allah Akbar, duduk sabut. Dah. Kau siap tak? Kau nak review tak? Kau nak tengok ikan? Mana player tu? Mana player pak? Mana ikan? Mana ikan? Oh tu dia. Dia makan udang. Mana saya? Dia saya elok guys. Saya pukul berapa lesen saya? 11.30. Menekan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Gemuknya. Ayam. Hei. Alhamdulillah. Ya Allah. Lalu tak apa? Tubuh ni. Lalu tak? Belakang boleh. Tak. Jatuh je. Jaga Yun, kena kaki Yun, bayar Yun. Jaga kena kaki. Mantap. Jom. Padu-padu mantap. Palah lagi kan, alhamdulillah. Ikan apa ni? Macam yang straight tadi. Merah guys. Lampung terui. Jadi dia makan ni, glamour. Glamour pula doh Yun weh. Ni Yun. Dia pakai glamour Yun. Macam tu kau nak? Hui, makan. Dia kalau nak makan, dia makan guys. Alhamdulillah. Glamour kat cari pari. Ui. Ha? Ui, sadok balai pelok tu. Heavy.
strike pula Hilmi. Apa tu? Oh, mantap ni. Satu baru bus Azad ni. Tu dia. Kawan baru nak makan. Nak makan Oh. ubat lah oi. Kenal saya tak dapat. Yo ubat. Macam ubat. Ubat. Yang mari. Dia demam kan, kesian dia. Kau tengok orang senang je dia tekong. Cari makan susah kawan. Jom Tengok makan ni, Jom. Buat gasok guys. Elok. Makan terpenuh. Ini memang confirm merah saiz elok. Bat buat main ikan dekat sikit bat. Satgi ni Aiman dengan Bob tak nampak. Oh, ikan tu dia dapat. Allah tak boleh nak tekok ah. Dia tinggi cakap. Ada tekok lagi. Boleh. Oh, bat pakai umpan apa bat? Terpenuh. Weh, tu ni. Bala. Oh, bala ni. Ya. Saya. Ya, bagi Yun. Tekong terus. Ada. Ini. Ni sengih. Ambil kau. Dia janji ada lesen. Pakai umpan apa? Udah. Tu tanda belah. Yun. Berkari. Mantap. Padu. Sekolah rendah guys tu. Jam. Padu mantap. Tengok. Apa sampai 2? Malu orang kampung je. Tu. Ini wakar boleh lah. Jom kan. Padu mantap guys. Jom. Okay guys. Jom lah guys. Mantap Yun. Sekolah lah. Tengok ikan. Sekolah apa? Sekolah je. Pandai Yun. Pandai pergi. Pakai apa Yun? Kembu. Mantap Yun. Padu. Sudah mari. Pukul 12 sudah mari. Okey, semua orang dah lesen guys. Alhamdulillah. Ini orang juga mantap saya punya hardcore. 4 kilo kawan. Jom kan. Tengok tekong sibuk. Pak senang tangan tu. Berkari je. Tengah makan. Alhamdulillah. Jom kan guys. Kuala gula. Sangkap kuala gula. Tekong Helmi. Tapi trip tahun ni ada lagi tak? Mereka duk tanya. Habis. Bukan tak mau bagi. Kadang-kadang hampa minta nombor telefon. Bukan tak mau bagi. Penuh. Dia buka 2 hari kan. 2 hari penuh guys. Tapi rezeki tak apa kan. Kalau tekong lain pun tak apa. Sama je. Tempat Sama lah. Kadang-kadang dia pun gasok lebih pada. Oh, tunjuk. Dalam duk sembak. Jangan ganggu aku tengah duk cakap. Hilang fokus. Kami tengah ada merah. Dia pun dia dapat perai. Pandai dia pun perai. Oh, siap. Tekong, dia buang. Jun. Tekong dia buang ikan. Bagus tak tahu. Dia buang ikan. Takkan besar tu tahu. Apa tengok. Dia kalau dah dapat ikan besar dia teran lah. Kecil macam tu macam Ya, bala ya. Ya, sabar. Makan guys. Buang ikan. Oh no, mumpul. Mantap Yun. Terbaik lah di tekong Kuala Terong guys. Wih. Sekolah ni. Wih, pandai mengajar guys. Wih, berapa ekor Yun? 3. Wih, pandai lah suami awak mancing. Tengok ayah awak pandai mancing lah dia. Pandai. Jom kan. Aish. Buat palai guys, saya elok. Pejak mana pejak? Wih, saya elok ni. Wih. Itu kita dengar. Oh, ya membelah yuk. Meh. Wih. Tengok ikan. Pakai umpan apa? Mana? Ni pancing pagah lah. Tali ni. Wih, ikan mata sebelah tak ada lah. Oh, janjikan. Janjikan lah. Sekejap lah. Saya sap dulu. Umpan apa? Minum. Ikan ni dia tak nampak dia makan. Patut dia buta. Tapi balas dah. Mana bengal lah dia pun. Jom kan. Lepas balik video baru ambil. Umpan apa? Udang guys. Bergantung lah. Jom kan. Wih, baru balik tak sampai berapa saat. Udang. Bukan udang. Udang mat.
Tu belakang pulak. Ekor Hemi guys. Wih, pandai kan umpama. Temenung. Mari. Jom guys. Guys, saya dah strike guys. Ikan apa ni guys? Cuba cek ikan apa kalau awak pandai. Ikan apa tu? Yes, saya dapat ikan merah. Guna sardin pula. Guna tadi, yo, dia pakai sardin. Dia gasak pakai sardin. Jom guys. Padu-padu. Mantap. Oh. Jom diri kena duduk. Mantap. Bukan apa-apa kawan. Kembung. Wih, tengok ikan. Ih. Apa ni? Merah mata. Wah. Ya macam kan. Wih, apa tu? Tu dia Helmi pula tu guys. Memang pandai mengehu, menyengit-nyengit guys tu. Wih, padu ya penjawah ya. Penjawah. Ekor ini padu guys. Allah Allah Allah. Wih, teruk kan ni? Selok. Ubat demam. Ubat demam guys. Tak ada. Ubat apa ni bang? Temenung guys tu. Sulam-sulam guys. Ui. Weh, mes tak bergepit tak? Mes bergepit tak tu? Korang boleh kerja sama? Bah. Tengok saya elok. Tengok tekor ini guys. Sebab tu dia penuh. Dia rajin. Demam pun rajin tu. Tengok. Alhamdulillah. So. Diberi kudrat. Tu. Kemana tu? Oh. Macam Allah. Sana pula. Wih, sibuk kau yang bo. Wih. Tak apa. Wih. Saya pula ah. Dia. Wih. Pejok. Wih. Tolong. Dia cemas. Kasak. Wih. Wih, menekan tangan nak ini jadi. Duduk orang tak ada gila. Takkan dia tempur tu mai. Mampu tak bagi. Semua mata buta guys. Ikan dia semua mata buta guys. Ikan dia tahu belah sini kan. Tengok sat ah. Secak kat awak tau. Ya. Ini orang panggil lanun. Ui, saya elok pak. Bawa syok orang kata kecil-kecil dah. Pokemon. Sai. Pakai apa bang? Ni kepala. Dia Allah baru ni. Okey dah. Jom kan. Nah, pikir dia. Wih, tak sempat pun sentuh ah. Jom, padu-padu. Guys, bala guys, kena UA memang sikit Bukan duit sikit belanja kawan Kawan-kawan kita belanja. Ui, tak payah belanja. Bat tak payah bat tak payah bat. Saya ada makan Wih, sana pula belan. Mampai ah. Sangkut kat sini. Gila dah. Yo, steamer. Wih, bat memang kena betul. Bat kena double strike kan. So, itulah Yan. Wih. Allah. Kat dulu. Okey. Macam mana? Mana? Sabar. Sudah tu. Ui. Wih, ni apa pancing siapa? Pancing aku kena apa ni? Ya, 2 ekor. 2 ekor. Ni pasal polo macam mana? Tak, pasal apa yang kat bawah ni pasal apa? Ini pasal apa ni? Ini pasal apa ni? Tu, boleh pula sana. Bro, ni tuan dia. Tolong garau. Kita tengok ikan aku sebab saiz Kena UL guys. Jangan kata, mama, kakak, adik, tengok bapa pandai mancing tak? Dapat ikan pandai mancing kan? Tak dapat diam. Video pun tak ada. Saya elok gemuk guys tu. Tengok. Tak ada buta awak saja. Weh, tengok. Tengok apa jadi dekat sini orang. Apa pasal Apa dia? Ada laba-laba. Laba-laba bertelur. Tu guys, mantap guys. Duduk je. Okay guys, tu. Alhamdulillah tu. Uish. Tu guys. Dia kena rod kecil. Dia kena belanja drag Salah. Tekan lah. Tak tekan.
Lambung. Alamak, dua sekali guys. Baru-baru mantap. Tak sia-sia. Yon. Memang baru-baru mantap guys. Dapat dua. Ya Kak, pandai tak Abang mancing? Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang tak jadi. Dan kadang-kadang dia sedih. Tapi kita main ni, niat tu kena betul. Kadang-kadang tu terpesong jugalah kan. Tapi bila ikan dapat ni, dia sembang kemas sikit. Dah betul lah, memang betul lah rezeki Allah bagi dia. Kita kena niat tu betul. Main santai-santai. Ikan tak dapat, kita down tu. Tu, Helmi balai tu. Tengok tu besar semua nampak. Allah terlepas. Jom. Pada mantap. Double strike guys. Aiman okey gitu man. Mana kami dia? Dia kalau dah ada tu dah senang kan tu. Allah bagi senang tu. Kan? Allah nak duga hati kita macam mana tu. Tu, tengok. Ui, ayam pula. Sibuk abang tu. Ui, tu tak boleh bangun. Tu, sana pulak memang. Ini Ford Apple. Ui, ada saya. Apa ni bang? Nak kena penyok ke apa? Boleh lah? Tak main nambung. Kalau satu dengan betul apa gantung. Oh, selok. Selok. Oh, memang mantap. Ini tekong padu guys. Alhamdulillah rezeki. Allah bagi rezeki demam. Ubat demam. Tu. Hei, sibuk kan apa? Oh, hari ni buat sibuk. Oh, tu dia ni pasal sibuk. Ha? Ui. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Jom bangga. Jom. Start kita up kan. Balai guys. Oh, ada bunyi drag ah. Oh iya. Ayah jaga tali. Oh, menekan. Tekan lagi. Insya-Allah. Steam. Alhamdulillah. Tak ada ingat tu drag tu. Tekan. Okey. Hotel. Ui, saya selok. Banyak. Okey. Selok. Cepat tinggal tak kita buat sakit. Tu, dia kan kecil Pokemon. Terima kasih, Pak. Saya dapat gemuk. Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Tarik gede kecil. Tengok tu dia tu. Dia kadang nak cari merah sekot susah. Tapi Allah bagi hari ni senang. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah tu. Wui. Sabar abang cemburu ah. Hang tak boleh tengok aku apa. Baik dia tengah jadi hari ni guys. Oh, terbang guys tu. Memang padu-padu. Mantap. Alhamdulillah. Sampai 2 mata kek. Jom. Hari ni kawan ni puas lah. Malam tidur lena ni. Dia tidur, mata dia tutup tapi muka dia senyum. Serius cakap ah. Memang Aduh mantap. Ui. Jom kan. Dia umpan kalau dia tengah makan kan. Putih kecil pun dia makan tau. No. Ni kalau tu. Kan? Macam belacan lah tempat aku. Jom. Mati kan. Habis dah mati. Dia bukan dah mati ya Yun. Dia makan apa pun ni. Tengok dia tengah banyak. Bila balik kan. Dia makan terus. Lekat tak lekat dia makan. Mau lekat tak lekat. Marilah besarnya. Tengok Yun. Oh, tengok ni. Tu. Pandai mengai. Hari ni kita dah buat apa? Musik. Ui. Tu. Tengok saya pula. Saya pula.
Alamak. Aku buat video malu orang kampung nak arung. Jom lah. Apa itu? Mira. Pandai bengai. Apa bang? Temenung. Jom. Mari. Ambil umpan terus banyak-banyak. Senang sikit tu. Pergi balik. Nanti kawan. Sibuk betul buat ni. Ui, tak payah. Malu orang kampung. Orang kampung nak tengok ni susah. Pandai bengai. Okey, jom. Pada mantap. Cuaca elok, lenang elok. Berapa? 12.5. Oh, alhamdulillah. Masuk dah tu. Syahdu ngalam berlagu sepi mengiring dalam taman hati. Na kembali. Na kayu syok no. Mana lagu tu dah. Ada siapa-siapa tak nak tolong saut ikan saya? Kena bisikan cintamu dirantai digelangi rindu. 2 ekor guys. Saya angkat bonet terus, tak payah risau. 2 ekor. Jangan bangun. Malu orang kampung. Alhamdulillah 2 ekor guys. Tu dia guys. Tu saya elok guys tu. Menekan guys. Mantap ah. Padu. Mantap. Aduh. Kau lampu. Daya. Banyak bodoh kan? Ui. Ambil lagi dulu. Sabar. Balai pula Yun. Banang ni dia nak balai. Jom. Ya, Yun mantap Yun. Yun gasok aku. Yun gasok guys. Ui, baju drag teruk. Ui. Cantik Yun, kita tunggu Yun. Memang mantap. Pandai awak mancing. Double strike guys tu. Padu. Macam bukan tu. Rebut lalu tak ada. Wih, beratur Yun. Saya elok ni. Sudah dia baru puas mengai. Main sini. Memang mantul lah. Saya ni. Barulah rasa tenang sikit hidup ni. Sat kita review kan. Review ikan Yun. Telan tu Yun oi. Telan tu. Duduk dalam tu. Kasih. Tu tengok owner. Jadi nak tunggu lapar dia dia dapat budak sekolah. Budak sekolah rendah. Ini apa je? Dia tangkap mana ni? Minta wan. Memang mantap. Akhirnya tekong Yun. Walau terung guys. Hampa kalau nak merai nanti sabar. Orang nak tengah sembang ni. Tengok dia. Dia suka potong lah. Memang mantap. Pakai umpan Mas? Kembung. Kek kembung? Bukan botol Mas? Betul. Memang mantap je. Padu. Mantap. Yes. Pandai-pandai ke Tok Wan telan. Duduk. David balas guys. Saya elok guys. Saya elok baru kita rakam lah no. Saya okey alamak. Biar ada, biar lengkung. Saya elok guys. Tekong heavy guys. Pula guys. Memang mantul. Baik, ambil sat ni. Cakup awak. Tepi dah. Review sikit. Telan lah.
Tengok. Orang nak tengok saiz ikan ni. Betul ke besar? Ya. Tapi Ya. bila makan 2 orang kenyang. Tu dia guys. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki hari ni. Saya elok. Oi. Sabar. Oh dia balik makan. Kau mana ni? Satu guys. Alhamdulillah. Lambat-lambat pun tak apa. Jadi ada. Okay. Tengok lentor Ustaz. Kau nak tengok lentor? Ada. Pukul 12 tengok. Ada. Tu. Tu lah. Dia kurang besar. Kurang saya elok. Saya mantap. Tengok. Baru-baru. Bukan tak ada. Kan? Tak ada yang mungkin kecewa kan? Iya. Ya. Okey. Mantap. Jabat. Ubah tempat gasak tu oi. Ni. Ya. Cepat ya. Aku cakap dekat je. Saya elok. Belanja trek sikit kedekut dah. Ui, saya elok. Menekan. Ui, perlukan bantuan. Tak payah. Kan. Saya elok. Wow, gila. Weh. Buat. Kau nak kena apa, Mak? Memang padu pagi-pagi gurau. Baru pagi kami mau pergi sini, guys. Gila. Tengok. Review. Tadi dia dah bola yang besar. Ni dah bola ni. Udah kopek. Serius ah. Buat ni memang dia habis lah. Hari ni dah pegang hari ni. Memang terbaik. Masuk ke dalam. Tarik keluar. Tarik ke dalam. Tengok kau mulut Ustaz. Mantap macam Guys. Apa hitam-hitam ni? Hitam. Memang padu guys. Hari ni hari jadi bat lah. Hari ni jadi bat guys. Allah bagi rezeki ada full. Memang mantap. Alhamdulillah. Ikan ni dia tak bersih ke pada hitam yang ni? Ha? Ikan lain semua bersih kenapa hitam? Dia sepok muka. Dia kena bau. Kalau kena muka bau. Dia bau. Masuk. Ada. Dah sepok muka. Duduk tengok pelemah nak pergi. Memang mantap ah. Baik, padu. Kopek je. Ni kesian yang semua tak tahu ada Pokemon tu. Apa tu kawan? Coba. Ada tekong Syafiq mantap. Tu. Syafiq. Aduh guys, ini orang lama ni. Mantap. Terbaik bosku, tekong Syafiq. Jangan lupa subscribe. Padu. Yes. Jom guys. Mantap. Gasak guys. Mereka gasak guys. Ikan apa tu? Merah lagi guys. Memang padu lah dia tekong. Pandai mengai. Tekong Syafiq, tekong muda. Tekong paling handsome. Jom guys. Okay guys, kita update lah. Sekarang jam pukul berapa? 2.40. Ikan yang nak makan merah tadi kan, tak berhenti tu dia pun rehat. Sini ayak macam nak beralih, ayak pun lah juga. Tengok angin berkuat tu. Angin tu tengok naik turun kan. Alhamdulillah kurau ada ekor, sekor pun ada ikan trofi. Merah tak tahu yang mana. Sebenarnya ni dah kot 3-4 ekor. Tanda ada sekor. Ikan lain tak ada lah. Jun dapat cakap tapi putui. Itulah. Masa sekarang ni angin pun kuat. Dia pun boleh tahan. Ikan pun santai kawan. Okay. Kita habis kalau ada apa kita lihat lah. Terima kasih kerana melayan video saya paru-paru mantap.
Dia punya panci sangkut lama. Dia boleh dapat air. Akhirnya dekat setengah jam. Main dekat sikit. Tengok Syafiq. Melampung ah. Apa lah pakai lama sakit tu. Memang boleh tu. Ui, boleh air tu. Pakai rezeki tu tak pandai. Memang padu-padu man. Tak ada rezeki lah macam. Betul? Fuh. Tak sia-sia tu. Tengok angin mai. Fuh, tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Angin kuat. Angin kuat guys. Budak main dengan hujan. Dia angin tu. Dia. Subhanallah. Umur. Allahu Akbar. Okay guys. Sekarang Allah bagi kita apa tau? Ni. Oh dia, hujan mau mari kawan. Inilah pengembaraan dia. Bila kita mancing dekat tembok ni kan. Ni dia punya orang kata panca dah. Kita tak tahu dia jadi apa. Tapi benda ni dengan kuasa Allah dia. Kita santai lah. Tengok apa keadaan dia. Macam Syafiq tadi. Dia pergi parking kat sana. Duduk atas tu. Dia pun nak pindah. Dia buat sini dulu. Tengok je nak tengok macam apa. Saya hujan. Mari baru-baru. Mantap. Ini orang hujan-hujan pun strike. Up sikit kan. Pandai kan. Tu duk main tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Wah, mantap. Pandai mengai lah Pak. Hari ini dia jadi sejuk ni. Go! Mantap. Tu saya guys. Dalam tak payah harus support muka aku tu. Aku masuk dulu TV. Tengok Pak. Tengok. Jangan. Wah, mantap hujan-hujan berstrike guys. Saya nangis. Sinangin. Cun Cina. What? Padu-padu. Happy birthday brother. Ada jadi dia. Bukan jadi dia sebab dia gasok macam jadi dia. Kalau jadi dia. Jangan padu-padu. Okay Yun. Gambar dapat gambar. Senangi makan jik. Berapa gram? Memang mantap. Dia makan jik dia daripada lain lah. Pro. Double hook. Dah siap. 15 gram. Jom kan. Woi, mantap lah. Gasok lagi. Happy birthday. Mantap kan. Tengok dapat apa tengok. Wah, ni betul senangin. Ini pun saiz. Baru hilang demam saya ambil tekong. Memang saya. Sorang pun hilang. Tekong nak saya pun sorang pun hilang juga. Jangan mengai padu-padu. Mantap. Tekong padu guys. Okay guys, kita update. Sekarang pukul 5.4. So kita akan berpindah ke depan pula. Tadi yang cakap tadi kita ambil, kita gerak ke depan pula sekarang. Yang dia masuklah ni. Mana tahu kot ada rezeki Allah bagi. Tengok cuaca lenang lah tu. Tadi hujan Allah bagi sejuk sekejap je. Noh. Bagi sejuk. Satgi panas. Kata panas. Hujan ni Allah bagi sejuk. Nampak cuaca elok. Alhamdulillah. Hujan selalu ada pelangi. Tak ada pun tak apa. Santai lah noh. Okay, jom guys. Okay guys, alhamdulillah. So, sekarang jam berapa guys? 6.18. So, ini kita gerak awal guys. Kocok pun nampak tu.
Allah bagi hujan lagi. Tu benda dah apa tu. Balik awal sudah lah tu. Tu. Sempat dah buat apa kat rumah lagi maghrib ke apa tu. Tak kelam kabut tu. Jom. Alhamdulillah. Ketiga jom. Susun. Ikat. Padu-padu. Okay guys, Alhamdulillah kita dah selamat sampai. Kita ada senyum kan. Sebab apa? Pakai sok lah. Tu, pukul 7. Alhamdulillah dah selamat kat JT lah. Alhamdulillah Allah bagi balik awal ni. Cukup lah dah rezeki dekat ni dah. So hari ni syukur pada Allah. Allah bagi rezeki lebih. Ada hari kita dapat kasok, ada hari kita tak kasok. Tapi santai je dah. Awak nak tengok hasil kan? Ikan dah susun macam biasa. Tapi janganlah lupa belanja lah subscribe. Subscribe. Lepas tu like. Komen apa-apa tak apa. Kita okey lah. Santai-santai lah. Kawan-kawan bengai lah. Okey, jom tengok hasil ikan. Oh, dah nampak oh. Jom kita tengok hasil ikan. Sinangin. Ini wajib kena ada lah gula-gula sinangin. Tu merah. Merah macam ketek. Tu dia. Ya Allah, merah. Ni nak jalan pun susah. Tu dia Allah bagi ni tu. Tu merah. No saiz merah tu. Tu merah mata. Tu dia geng. Allah bagi ini. Tu dia tu. Ni yang mahal ni. Yang mahal ni. Ikan mahal. Oh dia ikan trofi. Tu tengok saya tu. Kaki jadi kecil tu. Ni dewasa lagi ni. Saya bukan budak kecil. Tu. Dia. Berapa kilo ni? Berapa kilo ya? 4 kilo. 4 kilo guys. Oh dia. Besar wah. Oi. Tu dia tu. Memang padu kali ni guys. Kira tadi berapa ekor? Berapa ekor Pak? 100. Berapa? 500 juta. Tak payah. 100? 105 ekor guys tu dia. Bukan double digit guys. Triple digit guys. 105 ekor. Nak sangat makan merah. Tak tahu lah nak pesiam macam mana macam ni berlembok ni. Oh dia lah. Ni yang kena satu tempat kan? 2 tempat.
Yang ni satu sengkak. 3 sangkap. Orang 3 sangkap. Betul. Betul. Belah sana ada satu Kemudian betul-betul pergi belah sana tu kan. 3 tempat. Tapi merah ni memang ambil setempat Setempat guys. Memang mangkak So kalau jumpa bodong dah tak pergi mana Bali memang balik makan lah. Tak buat lah video tu sangat. Sebab kalau tak ikan kecil saya tak buat video ikan besar pun kita nak tengok dah. Okay, so kita nak ucap terima kasih dekat Botol air ada jatuh. Botol air ada jatuh. Jun, ada sikit kata-kata untuk kawan-kawan kita yang baru belajar mengan nak turun pulau-pulau ni. Boleh cari tekong kita. Boleh lah? Boleh recommend lah? Boleh. Mantap. Ni botol air apa cerita Jom makan pakai. Okey. Baik, ada sikit apa-apa kata-kata untuk sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat janganlah banyak kat rumah. Jangan macam tu kat rumah. Marilah mengis sekali-sekala. Ingat segala lah. Tengok apa pasal sikit ikan fresh ni macam mana kan. Ya, mantap. Ikan tu. Tarikan, hai dia dah gasak akan jadi dia. Semua boleh kat dia, banyak semua. Saya dah. Alhamdulillah. Mes juga boleh kat dia. Tak tahu lah. Memang hari ni hari jadi Ahmad lah. Hari menjadi. Hari menjadi lah. Dah lagi. Kita niat tu kena betul. Hati dia baik. Tu aku suka bawa dia. Dia polis satu dia kerah. Pantang ajak. Fighter. Ajak kalau jadi. Jarang tak jadi. Tekong. Ada sikit kata-kata tekong. Tekong demam. Tekong demam pun gasak guys. Alhamdulillah ada rezeki. Yang penting pun ni subscribe, carut kaki yang Mantap. Padu-padu mantap. Weh, dia hujan-hujan pun dia buat kerja kan. Aku tidur dia tak jom. Ni buat gantung. Di sini memang keras. Tekong padu. Okay guys, so takat tu lah video kita dah. Alhamdulillah. Nak tengok sekali lagi saya belanja awak tu. 105 ekor, tak percaya awak boleh kira. Boleh kira ikut baris. 105 ekor guys. Lebih kurang 105 ekor saya kira. Alhamdulillah. So takat tu lah video kita. InsyaAllah ada rezeki. Kalau sihat lagi, panjang umur rezeki. Tak ada apa-apa, kita akan lagi video insyaAllah. Tapi jangan lupa subscribe, nanti awak ketinggalan video tu. Okay guys, terima kasih semua. Semoga awak sihat-sihat selalu. Baik. Gelap ni. tahu gelap. Okay guys, apa dia tagline? Padu-padu. Mantap. Mantap. Padu-padu. Mantap.